Tuan-puan, saya nak masuk urutan ibu jari. Saya akan sentuh yang bengkok, yang tak boleh bengkok, yang sakit, yang cepat lenguh bila buat pergerakan. Siapa yang nak belajar, cari minyak sekarang. Kalau dah ada minyak, komen ada. Dah ada minyak Jom kita belajar cara untuk rawat sakit ibu jari. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita buat sama-sama Langkah pertama. Okey, sapukan minyak dekat sini. Cuba tengok. Ini adalah sendi bahagian pergelangan tangan Kita letak 4 jari sini. Okey, kita akan start urut daripada sini. Faham Lebih sikit pun tak apa, tak ada masalah. Letakkan minyak dulu. So urutan dia akan jadi macam ni. Urutan dia akan jadi macam ni. Okey. Okey, siapa yang ada sakit ibu jari dia akan rasa sangat pedih bahagian ni. Tekan dulu. Mula-mula mungkin tak rasa Okey, saya galakkan anda tolong buat untuk 2 tangan. Saya galakkan buat untuk 2 tangan. Kenapa Ada sebab dia. Okey, ada sebab dia. Tuan-puan buat untuk 2 tangan. Tolak. Ibu jari kaki, alamak, yang tu mungkin next time ke? Kalau sakit jari, jari telunjuk kaki. Alamak, kaki buat. Kaki tu nanti kita tengok di waktu yang lain ke macam mana Okey, buat macam ni. Tuan-puan komen dekat bawah berapa skala sakit. 1 sakit sikit, 10 terlalu sakit. Komen dekat bawah berapakah skala sakit urut bahagian ni. Tekan Kita ambil bahagian side tepi ni. Berapa skala sakit tuan-puan? 1 sampai 10. 1 sakit sikit, 10 terlalu sakit. Terus 6. Kalau lenguh stop sekejap Mas 2. Opah 6. Yang satu ni tak ada masalah kot. Yang komen 1 ni normal kan? Tak ada sakit ibu jari kan? Nampak tu? Nurul Sima 2 okey lagi. Salina 5. Zalilah 5. Yang angka atas daripada 3 ni semua problem. Okey, buat dulu bahagian ni. Okey, kalau anda tekan betul-betul, dia akan ternaik. Siapa yang cakap anda sakit ibu jari, tapi bila tekan ni tak sakit, sebenarnya anda tekan terlalu perlahan. Tekan kuat sikit. Okey, cuba tengok bila saya tekan point ni, ibu jari saya akan naik. Nampak tak? Dia akan naik sikit, bergerak. Okey, siapa yang rasa ibu jari dia bergerak, komen 1. Okey, siapa yang ibu jari dia bergerak, komen 1. Berarti anda telah tekan tu cukup masuk dalam. Okey. Sekarang kita akan bagi point kedua. Bagus ramai bergerak. Alhamdulillah. Okey, kita bagi point kedua tuan-puan. Sapukan minyak kat sini. Sapukan minyak. Dua-dua lah. So, gunakan ibu jari tekan bahagian ni. Tekan bahagian ni. Untuk elakkan ibu jari cepat penat, tukar-tukar lah. Dah lah dah sakit ibu jari. Urut pun guna ibu jari. Oh, letih tu. Sabar sikit Kita tekan dulu. Mudah-mudahan Allah bantu, berikan kesembuhan, berikan perubahan. Amin insyaAllah. Okey, tukar-tukar Tukar-tukar. Tekan bahagian ni. Dia memang sakit. Memang sakit kalau tekan bahagian yang problem. Okey. Kepada yang baru masuk, kita sedang repair ibu jari. Dia akan rasa pedih Tuan-puan tahan sikit tau. Okey, tarik nafas. Lepas sakit sangat-sangat, buat macam ni, rendah jap. Sakit sangat-sangat bukan calang-calang. Okey, kemudian sini pula. Ni. Okey, kita ambil ibu jari, kita buat macam ni. Nampak dekat otot sini. Tolak je semua. Okey, buat kiri kanan. Okey, satu lagi cara lain, anda boleh juga macam ni, cucuk-cucuk macam ni. Tekan-tekan boleh juga, tekan-tekan.
Okey, cari yang sakit. Lamakan di bahagian tersebut. Okey, bagus. Teruskan tuan-puan. Teruskan. Ada yang mengandung kat sini ke? Sorry, mengandung, elakkan tekan bahagian ni dengan ni, sebab dia ada connection dengan perut. Lupa nak beritahu tadi. Sebab kita baru tekan sekejap je. Sakit Puan Salina, tekan lama sikit puan. Kalau lenguh, renjis-renjiskan tangan tu. Tekan. Okey, tarik nafas. Lepas. Okey, renjiskan tangan sikit. Bagi relax. Okey, cool down. Jangan stres. Cool down, relax. Okey. Tengok ni. Ni ibu jari kita. Bawa kepada sini, ke pangkalnya. 4 jari kita letak bawah. Okey. Fokus pada ibu jari. Tekan. Kita guna tulang. Tulang ni. Kita tekan. Tekan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Tekan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tekan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Bahagian ni sakit. Sakit ke sakit sangat? Tuan-puan, bahagian ni sakit ke sakit sangat? Anda yang mana satu? Kita buat dua-dua. Sini bersama Okey, tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Sakit je. Okey, 1, 2. Sakit sangat kat ayah. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salina sakit sangat, ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Tak sakit, alhamdulillah. Tarik nafas. Lepaskan. Sakit dan sendawa. Okey, renjis jap. Tuan-puan, ulang balik point ni. 1, 2. Dekat celah ni tau. Celah ni. Dekat celah. Dia ada celah tu. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Siapa yang rasa 5 tu lenguh, tak tahan 5, buat 3 pun tak apa. Dia ikut kemampuan sebenarnya. Tukar. Okey. Tarik nafas. Lepaskan. Relax. Tuan-puan, buat macam ni. Okey. Buat macam ni. Macam ni buat. Satu tangan buat macam ni. Okey, tangan ni letak belakang dia. Okey, sentuhkan guna ni. Gunakan hujung-hujung jari ni, tekan. Fokus pada jari telunjuk ni. Tekan dekat sendi dah, sendi bawah. Yang ni untuk jari sangkut-sangkut. Kalau jari tak sangkut, tak sakit. Kalau jari sangkut-sangkut, sakit teramat sangat. Waalaikumsalam. Frozen shoulder, sonoritas. Frozen shoulder memang boleh guna minyak RG. Alhamdulillah saya dah dapat feedback yang bagus. Okey, saya akan bagi tutorial cara untuk rawat frozen shoulder dekat rumah. Kalau nak try, anda tengok dekat video saya sebelum ni, saya ada buat video frozen shoulder tau. Cuba scroll TikTok saya Cuma kalau anda beli minyak RG, kita akan bagi tutorial video urut percuma untuk bantu rawat frozen shoulder. Jap. Sakit sangat. Tuan-puan, siapa yang sakit sangat, komen saya. Siapa yang sakit sangat macam Puan Zalipah tu, komen saya. Okey, ini untuk yang sangkut. Yang sangkut, yang tak boleh bengkok. Yang keras. Sakit sangat, Zurita. Sakit sangat, ya Allah. Ramai orang trigger finger ke tuan-puan? Trigger finger ke tu? Nak menangis kan? Untuk vertigo, apa urutan yang betul, ya Allah? Kefi Barakah, saya dah kongsi dah. Nanti Kefi Barakah cuba scroll saya baru share pagi tadi. Untuk vertigo, pagi tadi baru saya letak video. Nanti tengok dekat TikTok saya. Siapa yang belum follow, jemput follow dulu, Amin RG. Okey, relax dulu. Renjis. Tarik nafas. Lepas.
Gout dia kena repair makan. Minyak ni dia dapatlah bantu rasa selesa sikit. Tapi makan kena ubah. Okay, lepas tu saya nak minta anda tolong urut balik macam ni. Tolong urut balik macam ni. Follow saya, follow saya. Ini first step tadi, ini first step tadi, kita ulang balik. Buat kiri dan kanan, Tuan-puan semangat sikit, ni penutup. Okey, tekan bahagian ni. Mengandung jangan tekan, Kalau mengandungi lemak silakan. Kurang dah sakit, Puan Jamalia, jangan test lagi. Kita ujung-ujung buat test. Tekan sini. Tekan betul-betul tuan-puan. Cari yang sakit, lamakan tempat yang sakit tu. Tuan Firdaus, insya-Allah mudah-mudahan saya dapat buat yang tu. Okey, lepas tu tekan-tekan bahagian ni tuan-puan, tekan-tekan bahagian ni. Tekan-tekan bahagian ni. Siapa yang urut guna minyak RG? Komen saya jap. Siapa yang urut guna minyak RG? Komen saya. Wah, Oshin, Zalilah, Badaya, syok tu. Sedap kan? Tuan-puan rasa tak dia macam mudah untuk lembut? Tuan-puan rasa tak macam dia mudah untuk lembut? Otot sendi tu dia mudah untuk lembut, rasa tak? Okey, lepas tu kat sini ni tekan balik ke bahagian ni. 4 jari bawah tekan macam ni. Tekan dekat sendi tau, sendi dia macam lubang tu. Saya dah guna pun Fuzia, alhamdulillah. Okey, bagus. Tekan Okey, penutup. Selesa guna, alhamdulillah. Badaya, thank you Puan Badaya. Tekan ni untuk jari sangkut. Siapa ibu jari sangkut trigger finger, tekan bahagian ni. Kat keliling ni, tekan je semua ni. Mana yang sakit, kena cari yang sakit. Okey. Sebenarnya nanti kalau yang paling bagus, sebelum tidur rendam air panas. Air panas suam, rendamkan tangan. Okey, nanti rendam sekitar 10 ke 15 minit. Dia jangan terlampau suam, jangan panas menggelegak lah. Bila kita letak tangan, kita rasa macam nak angkat tapi masih boleh tahan, ambil yang tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar puan, sihat ke? Okey, lepas tu nanti haba tu dia akan meresapkan sendi, dia akan bantu lembutkan. Esok lagi sedap rasa. Okey, semua yang jari tak boleh nak bengkok, yang sangkut-sangkut tadi saya nak. Okey, sekarang kita test. Tolong testing. Siapa yang rasa ada perubahan, tolong komen dekat bawah. Berapa peratuskah perubahan yang berlaku? Okey, siapa yang rasa ada perubahan? Komen. 10% ke? 20% ke? 30% ke? Boleh tak komen? Zalilah 30%. Masya-Allah, banyak Boys 10% tak apa, yang penting ada. Sebab dia sedikit banyak bergantung kepada orang. Komenlah tuan-puan, berapa ratus? Ros 40%. Thank you Ros, banyak tu. Come on tuan-puan, komen. Jamaliah 40, Opah 10. Opah ada masalah juga. Ruzita 10. Ramai juga 30-40. Salina 30. Masya-Allah, 30 tu banyak tuan-puan. Alhamdulillah. Angle 20, tak apa. Tuan-puan, siapa yang nak kesan lagi bagus, nanti sebelum tidur rendam air panas. Okey? Peringatan, Nurlillah 50%, subhanallah. Tuan-puan, peringatan. Esok pagi kemungkinan anda akan rasa macam sengah-sengah sikit, bengkak-bengkak sikit, lebam-lebam sikit. Itu normal. Anda rehat je. Okey, letak minyak RG, rehat. Nanti selang 1, 2, 3 per hari, dia akan makin okey. RG